Kami datang nak berlayani. Waalaikumsalam. Wah, okey, jom masuk semua. Selamat Hari Raya, Cikgu. Selamat Raya. Okey, untuk kamu ya. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Okey. Selamat Raya. Ya, selamat Raya. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Allah, terima kasih. Terima kasih, Puji Cikgu. Kamu pun segak hari ni. Selamat Raya, Cikgu. Selamat Raya. Terima kasih bagi duit raya kat kami. Sama. Selamat Raya, Cikgu. Selamat Hari Raya. Okey. Cikgu. Sayang, Cikgu. Allah. Wah, duit raya. Kau dapat banyak tak? Banyak. Korang nak guna duit ni untuk apa? Dia nak beli mainan. Saya nak game. Saya nak beli kasut baru. Kalau kita simpan duit ni macam mana? Sembang apa? Nampak rancak tu? Wah, banyaknya duit raya. Banyak rumah ke kamu dah bagi? Banyak. Ya ke? Alhamdulillah. Banyak duit raya kamu dapat ya. Okey, kamu tahu tak duit raya ni, kamu bukan hanya boleh belanjakan duit raya kamu. Kamu juga boleh simpan dalam sijil simpanan premium, SSPN. Kamu tahu tak SSPN itu apa? Tak tahu. Okey, baik. SSPN ni adalah sijil simpanan pendidikan tinggi nasional untuk masa depan kamu. Ya, untuk kegunaan pendidikan kita waktu dewasa nanti. Masuk U nanti kamu nak guna SSPN, nak tabung dalam SSPN ya. Oh, macam tu. Saya nak jadi doktor. Saya nak jadi peguam. Saya pula nak jadi jurutera. Saya nak bahagiakan ibu ayah saya. Kita boleh menyimpan dalam tabung SSPN. Wah, kalau macam tu, kita bolehlah start menabung dari sekarang. Jom. Jom simpan duit raya dalam SSPN. Simpan SSPN, masa depan terjamin. Silalah jamu selera. Makan duit raya, minum. Duit raya hari ini boleh menjadi impian masa depan. Setiap ringgit yang disimpan hari ini adalah langkah untuk menuju kejayaan hari esok.